Pada tahun 1983, dua negeri dalam Malaysia, Perak dan Johor, bermula puasa lebih awal sehari berbanding dengan negeri-negeri lain. Lepas tu memang jadi kecoh lah. Maksudnya kalau orang Perak, dia tengah puasa pada hari pertama Ramadan, dia pergi ke Selangor. Dia tengah puasa, semua orang dekat Selangor tengah makan di siang hari. Masalah perbezaan bermulanya Ramadan, kita dengar hampir setiap tahun kan? Kadang-kadang dalam satu negara boleh ada dua kumpulan yang sambut hari raya berasingan. Ini kita biasa dengar berlaku di negara jiran. Dan lebih kerap kita dengar perbezaan puasa dan raya berlaku antara dua negara yang berbeza walaupun diorang berjiran, walaupun diorang berada pada zon masa yang sama. Kadang-kadang dalam satu negara boleh berlaku raya terkejut. Syawal datang lagi awal daripada yang dijangka dalam takwim. Memang boleh buat panik satu negara. Bagaimanapun, bagi negara-negara macam Malaysia, Brunei, Indonesia, negara-negara yang majoriti penduduknya beragama Islam, malah ada pemerintah yang menyeragam dan menyatukan urusan perayaan orang Islam. Ini taklah masalah yang besar sangat. Kalau ada perubahan apa-apa pada kalender hijrah, semua masyarakat alami perubahan yang sama. Tapi bagi penduduk Muslim minoriti di Barat, masalah perbezaan puasa dan raya ni memang boleh jadi satu masalah yang besar. Waktu saya study dekat UK dulu, dalam satu daerah boleh jadi ada dua kumpulan yang sambut raya dan puasa yang berbeza serentak. Kalau ada member Mat Saleh satu fakulti tanya, kenapa member dia yang Muslim ada seorang masih lagi berpuasa tapi seorang lagi raya, korang nak jawab apa? Lagi satu masalah yang dihadapi Muslim di Barat ni disebabkan diorang tak tahu dalam satu tahun tu bila diorang akan sambut Syawal, kecuali hanya diketahui pada waktu hari nak tengok anak bulan. Jadi mereka ada masalah bila nak booking dewan solat. Jadinya diorang kena booking siap-siap 2 hari. Kos dia jadi 2 kali ganda lagi mahal. Dan belum cerita masalah bila diorang nak minta cuti dengan bos sebab tarikh tak tahu lagi. Apatah lagi masalah bila nak beli tiket. Makanya dari dulu mesti ramai yang tertanya kenapa ini berlaku sebenarnya. Fenomena ini sangat menarik sebenarnya sebab dia melibatkan dunia sains empirika kita digabungkan dengan dunia sosial manusia. Dan sebenarnya yang paling menarik pasal topik ini adalah idea-idea moden yang diusulkan yang nak cuba menyelesaikan masalah ni. Rasanya topik ni akan buat beberapa siri. Di akhir siri ni saya akan ceritakan proposal solution tu. Tapi cerita dia saya tak rasa korang ready nak dengar. Dan dalam video ni saya tak sentuh sangatlah tentang perbahasan fiqh dia, perbahasan tentang dalil Quran, sunnah. Itu bukan bidang saya. Saya cuma akan terangkan tentang sains dia saja. Dan yang paling menarik pasal siri-siri video ini adalah penonton dia. Korang lah. Di mana penonton-penontonnya adalah sangat-sangat harmoni, sangat-sangat bertimbang rasa, tak ada langsung gaduh di bahagian komen. Kan guys, boleh kan? Cakap pasal bulan Ramadan, antara amalan yang paling besar pahalanya pada bulan Ramadan adalah memberi makan orang berpuasa. Ramadan bukan sekadar puasa kita, tapi ia adalah tentang siapa yang kita bantu. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa itu tanpa mengurangkan pahalanya sedikit pun. Tahun ini, Yayasan Pendidikan Al-Hasan YPAH membuka tawaran tajaan iftar, sahur dan moreh untuk anak-anak tahfiz dan asnaf. Dengan serendah RM10 je untuk iftar, RM15 untuk iftar dan sahur, serta RM25 untuk iftar, moreh dan sahur. Ayuh kita hidupkan Ramadan dengan memberi. Klik pada pautan sumbangan pada ruangan description video. Kalender Islam adalah berpandukan kepada bulan dipanggil kalender Qamariah yang mengikut fasa bulan bila bulan beredar mengelilingi bumi. Tapi kelajuan bulan kelilingi bumi adalah tak sekata dan orbit dia bukanlah bulatan sempurna tetapi agak bujur. Makanya bulan mengelilingi bumi antara 29.3 hari ke 29.8 hari. Pada akhir nak ke awal bulan, apa yang berlaku adalah bulan berada di tengah-tengah antara bumi dengan matahari. Inilah waktu yang dinamakan sebagai ijtima'. Waktu ni bulan tak kelihatan sebab bahagian belakang dia yang tak dapat cahaya menghadap kita. Alah,
macam makcik-makcik korang ambil gambar korang tapi backlight lah cahaya dekat belakang. Muka korang nampak hitam sebab membelakangi cahaya. Lepas tu bila bulan sambung bergerak sedikit, ada sedikit permukaan bulan akan memantulkan cahaya matahari ke bumi berbentuk seperti lengkungan. Lengkungan ini sangat halus dan inilah yang dinamakan sebagai hilal. Bukan yang tulis buku ni nama tu. Jadinya untuk tahu telah masuknya bulan baru, kita kenalah pastikan telah berlakunya anak bulan di langit. Macam mana nak pastikan? Kena tengoklah. Nak tengok guna apa? Macam mak korang selalu cakap, tengok guna mata, bukan guna hidung. Untuk tahu sama ada hari esok adalah 1 Ramadan ataupun tak, pada 29 Syaban, orang Arab zaman dulu akan tengok di langit menggunakan mata mencari anak bulan. Kalau dia orang nampak anak bulan, maksudnya esok adalah 1 Ramadan, puasalah. Tapi kalau dia orang tak nampak, bulan Syaban itu akan dilengkapkan menjadi 30 hari. Lepas hari ke-30 tu baru dia orang puasa. Tu mesti adik-adik, kakak, pakcik, makcik ada tanya, macam mana kalau waktu nak tengok anak bulan tu langit jadi mendung, jadi berawan hujan, ataupun ada pencemaran langit ke, sampai kalau ada anak bulan di langit pun orang tak boleh nak tengok. Sebenarnya bukan itu je masalah kalau kita cuba tengok anak bulan menggunakan mata. Dari dulu lagi masyarakat Arab dah perasan nak nampak anak bulan ni bergantung juga kepada macam-macam faktor yang lain. Posisi pemerhati tu boleh jadi sudut dia mencerap tak kena, boleh jadi pandangan dia kena halang dengan gunung ganang ke, atau boleh jadi situasi geografi tempat dia tak sesuai nak tengok anak bulan. Satu lagi, orang yang nak tengok anak bulan tu sendiri mata dia kena bagus lah kan. Kalau pakcik rabun kampung korang yang kerja dia asyik duk langgar tiang tu bagi tahu korang yang dia nampak anak bulan, tak tahulah orang kampung nak terima, percaya ke tak. Jadi ada beberapa masalah lah berkaitan dengan bila kita nak mencerap anak bulan menggunakan mata saja. Tapi tak apalah, kita ambil masalah yang paling basic dulu. Macam mana kalau hujan, apa yang kita nak buat? Dengar tu, ada bunyi kuda. Ada orang datang dari bandar sebelah lah. Dia kata bandar dia dah nampak dah anak bulan tu yang dia datang nak bagi tahu tu. Jadi sekarang bandar korang tak nampak sebab hujan, tapi bandar sebelah kata dia orang dah nampak. Macam mana? Korang nak kena puasa ke tak esok ni? Jawapannya adalah korang kena puasa. Disebabkan konsep yang dipanggil sebagai matla', iaitu kawasan geografi yang berlakunya penampakan anak bulan. Walaupun bandar korang tak nampak anak bulan sebab hujan, tapi bandar sebelah nampak dan korang dalam satu kawasan matla' yang sama, jadi bandar korang pun dikira termasuk dalam kawasan yang nampak anak bulan. Esok korang kena puasa. Tapi kalau orang daripada negara yang sangat jauh lah daripada tempat korang, diorang nampak anak bulan, korang tak nampak, korang dikira berada dalam kawasan matla' yang berbeza. Jadi diorang yang nampak anak bulan wajib puasa, korang tak wajib puasa hari esok. Okey, faham. Jadi sebesar mana sempadan kawasan matla' ni? Bergantung antara faktor pentingnya adalah jarak dan kelajuan. Kalau dulu korang nak sampaikan maklumat yang korang nampak anak bulan kepada negara jiran korang di sebelah, paling laju yang korang boleh guna adalah kuda. Katakan korang nak bergerak, sampaikan maklumat yang negara korang dah nampak anak bulan kepada negara sebelah yang jauh. Punyalah jauh sampai dia ambil 1 hari. Jadi dah tak gunalah maklumat korang tu, dah outdated. Bila korang sampai tu, diorang dah masuk hari puasa dah. Basi dah maklumat korang tu. Makanya disebabkan kelajuan penghantaran maklumat, kedua-dua bandar yang jauh itu dianggap berada pada 2 matla' yang berbeza. Kalau satu nampak anak bulan, satu tak nampak lagi, yang tak nampak tu tak wajib puasa. Tapi cerita dia sekarang, di Malaysia, matla' kita sebenarnya sangat-sangat besar tau. Sekiranya satu negeri telah nampak anak bulan, maka keseluruhan negeri di Malaysia akan diisytiharkan sedemikian. Malaysia yang berkeluasan 330,000 kilometer ni, tak kira siapa yang nampak anak bulan daripada paling timur ke paling barat negara kita ni, esok akan puasa. Dan matla' yang sangat besar ni memang boleh dibuat lah, sebab kita kan Malaysia ni satu negara. Dan sekarang dengan teknologi, kita boleh bagi tahu semua orang dekat satu Malaysia ni esok puasa ataupun tak pada masa yang sangat sekejap, serentak semua orang dapat maklumat yang sama. Jap, kalau macam tu, tak ke sekarang ni semua orang satu dunia boleh dapat maklumat mana-mana negara yang nampak anak bulan
serentak dengan sangat-sangat cepat. Kalau macam tu. Oh, dan katakan negara kita nampak anak bulan. Jadi negara jiran sebelah kita, Indonesia, yang dalam satu zon masa yang sama, diorang memang kena ikut tak? Jawapannya tak kena ikut. Sebab diorang matlak lain, diorang negara lain dengan pemerintahan yang lain. Kita orang Malaysia tak tengok pengumuman orang Indonesia puasa ke tak dekat TV kita. Orang Indonesia tak tengok pengumuman kita Malaysia puasa ke tak dekat TV diorang. Kalau kita nampak anak bulan, negara Indonesia tak nampak, jadinya diorang tak puasa lah. Lain lah kalau negara Malaysia dengan Indonesia tiba-tiba pada masa depan bergabung. Katakan je, komen ni relax. Sekarang kalau bergabunglah macam ni, katakan Makassar nampak anak bulan, maka kita sampai ke Perlis pun akan puasa esok hari. Sebab kita dah dikira satu matlak yang sama. Jap. Apa nak pelik? Sebelum ni saya ada terangkan pasal zon masa dunia yang memang ditaici sesuka hati mengikut kepada garisan mana atas peta yang orang anggap itu adalah satu negara. Bergantung kepada apa yang kerajaan tu rasa senang nak uruskan kawasan dia. Tu sebab peta zon masa sekarang dipanggil political time zone. So apa yang nak pelik pasal matlak ni bergantung kepada sempadan garisan negara-negara moden. Tak apalah, kita move on. Tapi sebenarnya ada satu lagi cara yang boleh dibuat kalau katakan pada 29 Syakban tu hujan dan kita tak ada cara nak melihat anak bulan. Orang bandar sebelah tak nak datang ke bandar korang sebab korang kena sumbang. Disebabkan alam ini bergerak teratur, bersistem dengan keindahan keteraturan yang sangat hebat, yang kalau tak ada keteraturan ini, alam akan jadi cacar marba dan hancur punah. Makanya manusia dapat memodelkan secara matematik pergerakan objek angkasa, termasuklah bulan, serta dapat menghasilkan kalender yang boleh ramal pergerakan bulan untuk puluhan malah untuk ratusan tahun mendatang. Pengiraan objek angkasa menggunakan matematik ini dipanggil sebagai hisab. Ceritanya orang Arab sebelum Islam ni taklah berapa pandai astronomi, ilmu falak ni. Yalah, ada orang bangsa yang tak pernah tulis buku. Quran itu buku pertama diorang. Tapi lama kelamaan berlakulah zaman keemasan di mana kita lah rujukan dunia dalam bidang falak. Makanya selepas itu, kalau anak bulan tak dapat dilihat katakan sebab hujan, orang Islam akan merujuk kepada pengiraan hisab. Kalau pengiraan kata, ya memang sepatutnya anak bulan berlaku pada waktu tu, jadi mereka pun akan puasa pada esok hari. Maka itulah hisab versus ruqyah. Hijab. Kalau kita boleh gunakan pengiraan untuk tahu kedudukan bulan tanpa kita tengok dekat langit pun, dan kita siap boleh tahu permulaan bulan untuk tahun-tahun yang akan datang, kita boleh buat kalender. Kalau macam tu, kenapa kita masih nak kena tengok bulan pada langit? Kenapa kita semua orang Islam tak tengok kalender je? Kalau kalender kata esok dah 1 Ramadan, kita puasalah. Tak payah risau dah nak buat ruqyah yang banyak problem macam kita cerita tadi. Geng, kita dah jumpa dah. Inilah punca sebenar pergaduhan antara geng-geng ruqyah dengan geng hisab. Yang ni, kalau kita cuma gunakan hisab pada keadaan yang kita tak boleh nak tengok ruqyah anak bulan, itu tak kontroversi sangat. Yang kontroversinya adalah bila orang kata kita tak payah langsung dah tengok anak bulan, kita bergantung sepenuhnya kepada kalender yang dah tahu dah bila berlakunya bulan baru untuk 50-100 tahun akan datang. Ini yang orang gaduh. Malah geng-geng penyokong hisab kata pengiraan adalah lagi tepat daripada ruqyah. Ratusan tahun lepas dengan hisab, kita boleh kira kedatangan komet 200 tahun akan datang, dan memang betul. Malah sekarang dengan teknologi hebat, ketepatan pengiraan kita sangat-sangat tepat dan hampir tak ada ruang untuk dia salah dah, kata geng hisab lah. Buktinya kita dah hantar wakil manusia ke bulan, kan? Dan lepas ni nak hantar manusia pergi Marikh pula. Jadi geng hisab kata pengiraan pada kalender adalah lebih tepat, lebih diyakini berbanding dengan ruqyah. Cuma cerita tak habis lagi sebab kita dah cerita tentang kelemahan dan masalah dengan ruqyah.
mesti ada kelemahan dan masalah juga dengan hisab kan? Anehnya, kita tak berapa nak dengar pasal kelemahan dan masalah dengan hisab. Kaedah ini biasanya dipersembahkan sebagai kemajuan sains yang makin lama kita makin maju berbanding dengan orang-orang sebelumnya. Jadi apa agaknya masalah dengan hisab ni, ada ke? Kita nantikan dalam siri yang akan datang.